shit. Sumpah I macam Lepas tu I terjun daripada atas tu, I terjun ke bawah. Bayangkan Tak turun tangga? Tak turun tangga, I terjun. I jatuh kat bawah. Lepas tu Alia dia pusing, dia cakap, babe, kenapa you macam nampak hantu? Sebab I pucat gila. Lepas tu I pergi lah, cakap, siapa kat atas tadi? Cakap, tak ada siapa pun, you je seorang je kat atas tu. I macam, Astaghfirullahalazim. So after that I macam tak cakap dekat siapa dekat sat. I macam diam je. Time tu maghrib pula. Maghrib. Maghrib. Waktu yang dia peluk tu, you rasa tangan-tangan, kaki semua? Tak ada tangan dia macam ni, macam Dia nak try goda you lah. Bukanlah, Bukan takkan goda. mak I nak goda I pula. Faham. Tapi dia macam nak peluk, dia macam tak tahu, dia macam peluk, dia macam Ush. ah. Kalau you rasa itu hantu lah kan. Hantu apa yang tengah peluk you sekarang tu? Tak tahu lah. Tak boleh tahu. nak expect Tak nak fikir hantu apa lah. Tapi time tu time maghrib lah. So pada muka lah tidur time maghrib. Astaghfirullahalazim. So jangan tidur time maghrib. I memang tak pernah lagi kena tidur, kena peluk semua. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah lagi. Risau lah. So hantu apa yang you paling takut sekali? You ada tak hantu yang you rasa macam Kalau you tengok dia, you takut?